subuh yang benar ber, bet, benar pengajian. Wajib berdalam majlis ilmu atau asar. Putra kegiatan yang harus tak puput laudip dayo. Nah 7 buah macam dalam sepanjang urus. Kita kala naruh dayo yang puput 7 macam ya. Yang pertama sekali ayah dura majalisal ilmi bukratan au ba'dal asri. Bahwa menghadiri ianya seseorang akan majlis ilmu pagi atau sesudah asar. Ya, whatever. Dia subuh berat. Dia asar berat. Dia asar kah? Yang main poli. Yang main bola. Nyan yang gayu. Nyan kegiatan yang gayu laudib dayo. Mangat selamat. Ya, mangana berfungsi, mangana berfaedah. Putra ya hadir majlis ilmu subuh telefon. Pada subuh yang benar ber, bet. Benar pengajian. Wajib berdalam majlis ilmu atau asar. Roh Jumat, roh Jumat ile paling guru roh Jumat, pakat berlah asar roh Jumat. Pakat berlah subuh roh Jumat. Segolom jak kano ya hadir majlis ilmu paju makanan, bedingan makanan ada lejum apa dengan lapang begolom. Jadi dia selesai daripada sembahyang yaitu ya pukul 0 waktu untuk berbimbang dengan ilmu. Yang ketanya kira-kira hana kesempatan lain sibuk tak minta peng maka dia subuh dia lapang aja yang pegawai bedah so baje-baje mana subuh je mana yang pegawai so baje bedah ya berangkat benoha jogging dia salah tu sepot jogging dia tu sepot je olahraga dia subuh nak kegiatan lepuh. Baik, dia subuh kalam lam. Dia subuh kau kudai. Dia subuh ya dua tiad ba majlis ilmu. Dia sembahyang subuh. Tinggal 8 wow paju kakak duri tu baje-baje pegawai bedah berangkat ya bukan tu. Tinggal lagi yang lam, lusa lagi yang lam. Yang lagian kegiatan yang giyu laudip. Wala yahdur majalisal qasas fala khaira fi kalamihim. Dan baik dihadiria akan majlis orang-orang yang begah cerita na lagu-lagu ulam. Baik tajak ba majlis orang le begah cerita yang nak cerita betul. Baik kunan tajak. Orang begah cerita dongeng. Orang begah cerita hikayah-hikayah huru-huru awai. Yang hana manfaat tu dayo. Lagi orang pidato, lo cerita ngefi, tapi yang cerita Nabi je. Fala khaira fi kalamihim. Maka hana kebaikan pada pembicaraan mereka itu ahli tukang cerita. Jadi baik adu kita kopi pun haba orang. Kesoy temu pat. Jadi dasya ada posit dia sembahyang subuh dua ya hadir majlis ilmu.